Halo kawan, sini ada satu switch. Ini switch untuk buka itu lampu atau kipas. Tetapi dia sudah tak cantik. Sekarang saya buat satu video ajaran macam mana tukar ini switch. Ini memang live. Mesti kena tutup NCB. Jadi masukkan wayar dulu. Ini saya masuk L2. Saya masuk L1. Ini incoming. Saya boleh masukkan sini L. Okey, setelah ikat, saya kena pastikan dia ketat ke. Saya kena tarik sikit. Okey, tengok dia akan keluar ke. Tarik. Okey, jika dia tak keluar, masuknya okey. Dan saya buka cover dia. Sekarang saya buka balik itu elektrik. Sudah okey. You tengok sini. Sekarang saya tutup balik, ikat balik itu skru. Setelah ikat balik, okey. Kami testing dulu, tekan ada masalah ke? Tak ada masalah, kami tutup ini cover. Hanya macam ni, tekan, tekan saja. Okey. Saya boleh tekan lah, tengok lancar ke? Okey. Macam ni, okey. Ini pun okey. Jadi, sudah settle lah. Jadi, video ini sudah sharing satu cara macam mana tukar ini switch lah. Tapi jika you tak ada pengalaman atau kurang yakin, sila cari technician yang mahir lah. Kamu jangan cuba buat sendiri jika you langsung tak ada ilmu tentang itu elektrik lah. Saya video ini hanya sharing satu ilmu bagi korang tengok macam mana cara dia. Jika bagi itu technician yang mula-mula nak belajar, ini sangat bagus lah. Okay? Sebab ini pun ada tentang elektrik punya kecil, jadi kena hati-hati. Jika anda sudah faham, boleh like, komen dan share.